So awak sekarang ialah director belakang kamera. Awak adalah content editor di belakang kan, content maker. So saya akan jadi pengacara ataupun explainer kepada kilang ni contoh. Ataupun ada bos ke dia nak bercakap. So awak rakamkan static macam tu. Saya akan masuk tak angle tu? Macam tu kan. Tapi kalau orang tu hafal skrip, awak boleh shoot direct. Awak boleh terus bagi dia bercakap je, lepas tu awak edit kemudian. Itu orang yang hafal skrip. Dan macam mana orang yang tak hafal skrip? Awak boleh suruh dia hafal serangkap-serangkap, lepas tu awak cut. Contohlah saya orang yang tak hafal skrip. Tapi ada skrip kan. So saya baca dulu skrip. Nak cakap apa? Saya nak baca rangkap pertama, rangkap kedua je dulu. Awak cakap rolling. Awak cakap speed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Bat. Kini saya berada di Ensu Live Sign. Cakap Kan. Saya nak baca lagi second. So teknik dia kalau macam ni, teknik dia kalau awak tak nak nampak dia macam cut tadi tu kan, awak zoom pula saya. Zoom pula. Cut dulu. Zoom. Dua pula. Awak cakap rolling and speed tengok. And speed. Ataupun rolling and action. Rolling feel awak tekan. Rolling. Kita cakap Rolling and action. nak tahu tak kilang ni buat apa sebenarnya? Dan anda yang teringin nak jadi founder, anda kena datang kilang ini. Tengok sampai habis. Saya akan explain kilang ni buat apa. Cut. Right.